The mist clings heavy to the floor tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-puan yang mulia. Semoga Allah meridai, merahmati dan memberkati kehidupan tuan-puan semua yang beragama Islam. Semoga Allah kuatkan iman, nafkah iman yang bagi bukan Islam. Semoga Allah memudahkan urusan dengan baik lah. InsyaAllah hari ni hari Khamis 16 Julai 2026. InsyaAllah hari ni punya ses Assalamualaikum, selamat pagi. Progress OT, PT dan HAL. Biasa setiap pagi sebelum mulakan puasa pagi kena ambil BP InsyaAllah berjumpa seterusnya. 12 1, 2, 3, 4, 5 13. Boleh. So diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey. Cerita nyata, aku jalan pelan-pelan, tak tahu mana arah. Baik, alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Selesai untuk progres untuk hari ni. Telah selesai untuk pertama tadi bermula dengan OT. OT dikenali oleh Cikgu Aina. Jadi dalam penilaian dengan Cikgu Aina ni dia buat apa? Dia untuk menguatkan tangan ni, untuk dia kuat, dia tarik getar daripada video yang dia letak sebelum ni ada tuan-puan dapat tengok kan. Kemudian dia buat Allahumma selamat, atur barang-barang tangan ni masuk ada lubang-lubang dan keluarkan balik, letak balik, lepas tu susun balik, letak balik. Itu selesai lah untuk proses OT. Untuk proses seterusnya iaitu Allah Muhammad apa ni, dia HAL. Untuk HAL ni HAL HH lam lim jadi macam mesin loko lah, tapi dia lebih efektif lagi lah. Perjalanan ni agak meletihkan lah, dengan kakinya rasa bawa barang berat kan. Dia kendali kat ni 3 orang, iaitu Cikgu Nizam, Cikgu Ain Zahira dan satu lagi Dorin. Yang terakhir tadi Pisau bersama dengan Cikgu Harijah. Okay, untuk progres dengan Cikgu Harijah ni, dia suruh buat tadi kaki ada letak video lah. Kaki dia letak dengan dumbbell sebanyak 12 kilo. Setiap kaki 12 kilo angkat songket lepas. Untuk menguatkan kaki bawah.
Lepas tu dia suruh buat push up menggunakan bola kat dinding. Yang terakhir tadi bersama Cikgu Khadijah naik atas treadmill dia untuk jalan ke belakang untuk membetulkan kaki-kaki yang agak bertempior lah. Dia suruh biarkan kaki tu jalan dengan susun lah. Okay. Sama esok ada lagi untuk hari yang kelima. Sudah ciri kelima esok. Jangan lupa tuan-tuan, bila selepas ni, sebelum ni anda dah up hingga ke siri ke-14, maka ada 17 siri akan di-upkan. InsyaAllah untuk orang yang baru ni, anda gunakan Travelog Cool Rehab. Yang lepas Travelog Rehab Cool. Alright, tuan-puan, untuk iklan, untuk sebarang pertanyaan mengenai jual beli rumah atau tanah, juga pertanyaan mengenai jual beli kenderaan atau kereta di sekitar Johor Bahru, insyaAllah anda bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Are you really my dad? You're old and sad. So diggity 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 hey. Diggity 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 hey.